Weh, kau ni Sahur. kenapa? Kau ni kenapa? Aku macam perempuan ke? Manalah aku tahu kau perempuan ke? Kau China eh? Hah? Kau China, Perry? I from Philippines, but I know a bit Malay because my ex is Malay. Kau duduk mana? Filipina? No, now Philippines. Kau Next 2 day I will go Kuala Lumpur. Okey, kat ni kau lupa kau datang jumpa kau nak tampang muka kau sebab rambut apa kau buat ni? Kepala otak kau. Hai. Perry, kau potong rambut kat mana ni? Hah? Kau potong rambut kat mana ni? Tak, tadi I pakai ni hairband. That's why dia nampak pacak-pacak. Perry, kau dah kahwin dah? Aku kahwin 1, 2, 3 dah. Aduh. Serius ke kau nak datang KL? Yeah, actually, next 3 day I will go Kau cakap bahasa Inggeris lah, Ashley. Ashley pun bunyi apa dah aku dengar. Saya punya bahasa Melayu sikit-sikit. Okey. Actually, kau ada kerja lah kat sini? Ada. Berapa hari kau duduk sini? Ni. Bukan kerja. Itu sebab awik banyak sangat dekat situ. Kau ni apa cerita ni? Nak buat apa kat sini? Nak beduk awet Malaysia ke apa? Mana? Kau otak kau babi setan. Bodoh lah kau. Kau duduk mana, Perry? Memang duduk Filipina? Filipin. Memang kau asal Filipin? You asal mana? Aku sebenarnya aku asal India. Lepas tu bila daripada ni atuk aku maksudnya macam mana? Okey. Ayah aku. Ayah you. Ayah aku punya bapa. Ayah you punya papa. Atuk dia punya nenek. Dia punya nenek. Nenek dia punya atuk. Nenek punya atuk. Dia duduk kat Sekincan. Sekincan belah India belah sana lah. Oh, kat so India sana ada Sekincan. maksudnya you punya nenek dengan atuk dekat Sekincan. Okey, dekat Sekincan. Ha. Okey, lepas kat Sekincan tu, okey, atuk aku ni India. Memang yang lama punya. Lepas tu atuk aku ni kahwin dengan nenek aku. Nenek aku ni kepada atas nenek aku. Oh. Orang Indonesia. Oh, sama lah. I punya atuk. Belum habis lagi. You cakap. Okey, Indonesia. Lepas tu bila atuk aku ayat Indonesia. Rupanya atuk aku tak kahwin dengan Indonesia tu. Indonesia tu dia ada kawan India Punjabi. Okey, kawan India Punjabi tu dia punya kawan. Duduk kat Sungai Besi. Oh, Sungai Besi. Okey, atuk aku beli tiket flight pergi ke Sungai Besi. Belilah couple dengan dia sejam. Couple dengan dia sejam, tak tahu kena reject. Sebab mulut atuk aku bau. Oh, bau lah. Bau macam mana? Dia macam bau gangster tau, bau gangster. Macam tai kucing lah. Dia tai, dia atas pada tai. Tai apa? Tai babi lah. Babi tak sedap, atas daripada tai babi. Atas lagi, busuk lah itu. Dia memang busuk. Kalau duduk sebelah loji. Oh, kalau macam tu, I tahu lah bau tu. Bau tu macam orang mati. Bau mati. Lepas tu putus. Okey, putus. Atuk aku ni terus pergi India. Yeah. Okey, dia pergi India balik. Dia jumpa awet kat India sana-sana. Oh, awak India best lah. Tak jadi juga. Sebab mak si India tu tak kasih. Lepas tu dah mak dia si India tu tak kasih. Atuk aku couple dengan mak si India. Couple dengan dia? Couple dengan dia kahwin. Habis? Last lah. Itu last lah. Bila dah kahwin, waktu turun. Sampailah kat aku ni. Dekat Malaysia. Oh, bila kau datang Malaysia. I tak nak tahu you punya atuk ke siapa. I nak tahu you sekarang awet baba ikut. Aku tak ada awet lagi lah. Aku Jin carok. Aku mana ada awet. Aku dah kahwin anak. Nak masuk 2 lah ni. On the way 2. You on the way 2? Aku dah kahwin lah. Ya gila, asal kau ingat ni barang tak? Kau ingat ni barang tak jadi budak ke? Tak tahu lah. I tengok macam... Kau datang Malaysia ni kau tonggeng ni. Aku tala kau. Nak tengok keluar budak tak keluar budak. Tak. Sekarang anak you umur berapa? Yang pertama tu umur 3 tahun. Yang ni on the way bulan 11 ni. Oh, 11? 11 bulan? Bulan 11 nanti dia keluar baby. InsyaAllah. Tengok lah, minta dia pemudahkan lah. Tak ada orang kata tak ada apa-apa. Maksudnya senang lah, senang.
Ya, yang penting sihat lah, sihat. Aku pun baru aku punya anak baru 3 bulan. 3 bulan. Kau dah kahwin dah, Piri? Itu first. Apa tu? Tak, kau divorce ke apa ni? Aku pening. Tak, bini aku first tu, hantam 3 tahun tak dapat. Dah dapat, lepas tu baru tu lah, bini aku dah salin, dah baby dah 3 bulan dah. Oh, sekarang ni kau dah kahwin dah? Dah kahwin dah. Takkan kau hentak dia sampai 3 tahun? Hantam tak jadi. Kau dah, sekarang dah jadi lah? Dah jadi. Lepas I pakai minyak aci jeruk tu, bubur dekat konek aku. Oh, terus tembak sekali je, dapat terus. Minyak Acik Jerut apa pula, babi? Si Acik ni pun jual benda bukan-bukan. Dia yang promo dekat I pakai sekali, cut, tembak. Ui, aku punya bini kata, yang pregnant, yang 2 line habis lah. Habis lah dia ni. So kau ada baby 1 lah sekarang? Dia tengok, siap. Mana anak kau? Pergi kejut je, aku nak tengok. Ya, dia pergi malam minggu, dia keluar malam minggu. Umur 3 bulan dah keluar malam minggu lah. Dia tengok, siap I beli Ducati bagi dia. Weh, cantik weh. Weh, comel siap. Laki boy ke girl? Laki lah, mak rempit. Weh, serius lah. Berapa bulan aku malas lah. Kau main banyak lah. Kepala otak bila aku main dengan you. You yang main dekat I. Kau, dia umur berapa sampai asal 3 tahun boleh, 3 bulan boleh keluar rumah dah ni. Tak tahu dia darah rempit. Baru lah betul. Kau mak rempit Kalau kau mak rempit, batang orang by one dengan aku. Side by side, setan. Betul lah. Esok you Datang, tahu. main sini. Kau panggil Acik Jerut ke? Si mana-mana motor bangang. Alah, itu placing lah. Budak tu tak pandai tekan gear boleh lah. Bangang. Lawan dengan budak tak pandai tekan gear, tak payah sembang aku. Kau sekarang dekat mana? Aku pi jumpa you. Boleh kita side by side. Aku duduk KL je, aku duduk Bangi je. KL mana? Bangi. Aku Bangi tu ni. Aku mangi kau sekali yang. Bangi hang lah. Mangi You tu betul lah kau. duduk Bangi. Bangi dulu tempat I tau. Bangi kat mana tempat kau? Kau cakap aku jaga Bangi je. You jaga Bangi, you tanya siapa 3 line. Peri. Ada, Peri. dia ada cerita dulu Peri kena sepak tu, kena terkajang dia keluar di sini. Kepala otak kau. Weh, serius lah, kau pernah main tu, kau menang apa? Menang lah. Kau lawan dengan budak bangang mana weh yang tak pandai tekan gear? Tak tahu lah, dia orang suka-suka invite I pergi lah, bagi muka lah. Weh, kau main open ke apa? Kalau betul, aku on je kalau dengan kau sebab aku tahu. Aku suruh kau jalan 1 kilo dulu. Kita main 2 kilo lah. Tak apa, kita jangan bazir minyak. Kita pakai kaki. Kita run. Lari. You boleh tak boleh? Bak datang kau tengok pace aku berapa lah brother. You boleh tak boleh? Aku boleh. Kau jangan risau pasal lari ni. Bak datang aku pernah lari rumah. Bapak aku kerja tak dapat-dapat. You keluar malam-malam bini you tak marah? Aku ni gangster. Aku takkan nak ni kau fikir aku macam kau, takut bini. Bila aku takut bini, aku respect je. Kau respect aku ni kalau aku cakap aku nak keluar, aku cakap macam mana? Sekarang ni gua nak keluar. Gua punya suka gua nak pergi mana, lantak gua. Kau nak duduk rumah, kau duduk rumah. Kau dah lepas kau. Sama lah. Aku bagi tahu orang Swadeng. Kau tak faham ni? Macam tu member aku buat dekat bini dia. Power gila sial. Member you ke? You? Member aku. Oh, aku ingat you. Bukan aku, Rojak VTT. Tolong jangan itu jangan ambil. Sebab kat sini kadang-kadang harus record, mampus aku. Kalau you berani tak? Kalau you berani buat macam tu. Aku tak berani, aku takut kena rembat juga. You lemak. Aku kalau aku kan, I punya bini, kontrol I keluar malam minggu, I mesti sepak tak, lempang terus. You mau tak mau. You mau duit, bagi. Duit bagi. Diam. Hukimak betul. Diam. Macam tu lah. Kau sound dia? Tu lah. Contoh kan. Kau sound dia? You bini aku. Tak, aku bini kau. Apasal kau nak sound aku pula? Ya, you tengok.
You mini aku. Contoh. Aku nak keluar malam minggu. I mula-mula I akan slow lah. Yang I nak keluar malam minggu. Okay, ni nak berlakon lah. Berlakon lah. Sebab Cik Rut ajak I keluar sebab ada game. Kau buat tanya aku dulu lah. Okay. Yang. Ha. Aku nak keluar malam minggu boleh tak? Sebab Cik Rut ajak. Duduk rumah je kau buat susu anak. Kau betul kau isap aku nenen. Kepala otak, duit siapa bagi? Aku dah pap. Aku isap dia betul. Pap. Mau tak mau? Okay, keluar rumah. Boleh keluar. Nenen aku pun dia nak isap apa cerita ni mak kakak. Nenen aku pun dia nak isap. Apa gila si Perry ni? Babi lah Perry. Perry kau duduk mana betul-betul lah. Kau bukan budak Vietnam lah setan. I bukan Vietnam, Filipin. Kau duduk mana? Kau bukan Filipin lah. Kelang. Alamak budak Kelang lepas tu mengaku Filipin. Bukan, I duduk Kelang sebab company dekat Kelang. I kerja dekat Kelang. I part-time kerja dekat Kelang. I orang asal Skincan. Dengan you metok sama. Oh, sama dengan atuk aku lah. You betul ke you metok Skincan? Betul, atuk aku Skincan. Sebab atuk aku cakap dia pernah tampar orang rambut flat top. Aku tak tahu budak singkau yang kena lempang atuk aku. You punya atuk bangun jap. I tanya dah. Atuk aku dah jalan lah. Kau nak ikut atuk aku sekali duduk sebelah dia. Tu lah, I suruh dia, you call dia. Suruh dia bangun jap. I tanya dia soalan. Kalau dia bangun, dengan aku lagi, syaitan. I tanya dia sikit soalan ni. Habis soalan, suruh dia tidur balik. Babi lah. Weh, kau duduk mana? Duduk Skincan I duduk dekat Kelang. I pergi Bangi, pergi kedai celik dekat je. Sebab celik tak... Kau pernah sampai kedai celik Motor aku sidai dekat dalam. Berapa lama? Babi betul. I hantar dekat bila masa raya sebelum raya puasa. ADV lah. Bukan ADV, Ducati. Bapak dia sampai sekarang call dia tak angkat. Cek dia, mau siap. Call dia, I dekat Jepun. I tengah makan lamin tau, lamin. Bukan ramen. Dia cakap dengan you saja ramen. Sebenarnya bukan ramen. Dia makan apa? Tu tukar kepada O saja. Tapi jangan cakap lah. Tak ada baik. Tu lah macam mana? You tukar pada O saja. Simple lah. You kan baik dengan dia. Dekat dia you pujuk dia. Suruh dia buat cepat. I boleh motor cepat. Tak apa. Aku telefon dia. Aku telefon member ni dia punya budak. Kau dah hantar lama lah. Apa sel tak ambil lagi ke kau tak bayar? Bila aku tak bayar, motor tak siap macam mana bayar? Yelah, progress kena bayar lah, setan. Barang semua I dah beli bagi dia, I suruh dia cepat siap. Oh, kau dah beli barang dah? Kau suruh upah pasang lah? Pasang semua, lepas tu pasang lain-lain barang. I cakap, tak apa, I bayar je, jangan risau. I dah minta duit dekat bini aku. Dia dah bagi dah. Duit semua mesti kat akaun bini kau kan? Wayang je lah. Depan-depan dia minta je. Sebenarnya kita bawa ada simpan lah dekat away. Kau tengok kiri kanan dia pasal? Kau dia tengok line ke apa? Tak, dia dah tidur dah. Kalau dia bangun, kau takut dia bangun kan? dia bangun aku tombok dia. Bagi dia tidur lagi. Babilah. Nanti bila kita nak jumpa, kita pergi jumpa kat kedai celek nak? Bila you nak celik balik bila? Celik balik Jumaat. Aku confirm dia balik Jumaat punya. Ini apa ni? Memang kena tampang dengan bini dia ni. Apa hal kau? Malam ah? Asal? Atau esok malam asal tadi, asal. Esok malam kita jumpa. Asal tadi. Apa? Lain tak ada. Asal tadi reconnecting. Kepala otak I sumpah I tak ada record. Kalau record saya mati esok. Asal reconnecting tadi. Asal aku nak tahu. Bukan lain tak ada. I tukar dia. Aku nanti tombok kan bagi mata dia. Kita jumpa hari aku rasa hari Sabtu. You tengok dia orang asyik komen. Dia polis. Bila aku polis? Dia bukan polis abang kakak. Bukan lah. Dia bukan polis. Saya tahu kalau muka polis bukan macam ni. Muka polis kebanyakan muka macam saya ni. Ya. Yeah. Dia bukan polis. Sebab I ada buat konten-konten dengan poli. Dia orang cakap I polis lah. Lepas tu sampai macam mana? I keluar malam minggu pergi tabung haji.
I sampai seorang semua orang lari. Aku pun lari kalau tengok macam tu bodoh. Babi. Sebab kau mata-mata. Bila aku mata-mata? Tak ada abang kakak. Dia bukan polis. Dia banyak buat konten dengan polis je. Saya tahu lah si Perry ni. Perry ni pernah kerja dengan ni lah budak-budak tabung haji. Dulu dia kerja tabung haji. Saya kenal dia berapa lama si Perry ni. Dia kerja tabung haji dulu. Ya. I kena umur kita 5 kan? 5 tahun ke 6 kan? waktu tu. 5 tahun waktu tu. Masa tu aku cakap bahasa India, kau tengah cakap bahasa Cina. Lepas tu aku mengamuk, aku tertampar muka kau. Lepas Sakit tau, sakit tau. I ingat sampai sekarang. Yelah, lepas tu mak kau pun bising-bising. Lepas tu kau pun marah, kau cocok mata aku. Tu yang juling sebelah, kau faham tak? Ya. Lepas tu you ingat time tu kita gaduh. Lepas tu I tersilap, I cabut you punya seluar. Kecil macam ni. Kecil apa benda? Biarlah hitam. Burung you lah, connect you. Burung kepada nenek kau. Weh, Jackie, Perry, jom nanti kita pergi Phuket. You berani ke? Aku dah confirm dapat cuti lah. Ni aku cerita betul ni. 18, 19, 20, 21, 22. Aku nak keluar bila-bila. Aku, bini, I cakap, Yang, I keluar jap. I dengan Celik, dengan Wan pergi Bukit jap. Dia cakap, okay. Kalau dia tak pergi, dah bagi, Tak. Ni confirm ni tak? 18, 19, 20, 21, 22. Aku cakap betul ni. Bulan 6. Bulan 6 ni lah. Takkan bulan... Kena marah lah dia ni. Confirm. Cakap borak tai. Woi! I tengok. Tarik lah. Bongok. 18, 19, 20, 21, 22. On. I tengok tadi jap sebab I punya bini dah beli flight dekat pergi Jepun 12 sampai tak tahu 18 ke 17. Kalau awal mesti pergi. Bawa motor apa motor Y15. Diorang naik ADV semua. Aku tak ada ADV. Tak, tapi diorang campur lah. Tapi aku tengok diorang campur tu. Semua ada motor abang adik buka jalan. Kalau I bawa Ducati nanti kena JPJ macam mana? Apasal? Nanti sebab motor aku tak ada number plate, tak ada magat. Jangan risau, naik je mahkamah. Aku ingat naik. Ni aku orang pertama akan teman kau naik mahkamah CI. Habis you naik apa? Aku naik dengan orang. Sebab aku tak nak naik mahkamah. Pak, dia tak you naik motor lah. Aku naik motor dengan Celeh. Tak pun you naik motor aku lah. Aku bawa Y15. Tak payah, aku tak nak. Sebab aku naik, aku tumpuk orang je lah, senang. Aku pun malas lah. Susah sekarang you resist lah. Resist marempet lah. Aku kan mata juling, mana boleh bawa motor setan. You tak nampak aku ke? Tak nampak, mata ni dah rosak. Yang ni je satu. Kalau aku bawa, nampak lorong kiri kanan, tak lepas. Tak apa. Esok you mai kedai aku tolong you repair. Repair apa? Repair mata how? Mata. Kau biar betul kau boleh repair mata? Betul, I ada mesin. Mesin apa setan? Aku pergi ni. Pergi buat dekat ni balancing pun tak boleh lepas ke tu tak? Bridgestone. Aku boleh tukar sebab aku ada mesin laser. Serius aku cakap dengan kau? Dia dalam 2 minggu 1 kali, dia boleh aku takut. Aku bukan takut apa. Lagi 2 minggu sini pun pergi sana lagi. Tak. Elok satu je pergi sini, jadi dua-dua sap. Tak. Yang mata you yang mana, kiri ke kanan? Kiri problem sekarang. Kiri, kita buat kiri je. Kanan kita tak usik. Kau ingat ni tarik body ke apa? Bukan tak ada body. Ini kita pakai mesin tu sebab I tak ada kedai. I tak ada kedai spek mata. Kita mesin, kita pasang, lepas tu ada laser. Dia pusing, ada bunyi. Tak serius lah. Kalau betul aku datang nanti. Lepas tu dia relax. Dia akan relax. Okey, kedai kau kat mana? Aku kedai spek mata dekat Shah Alam. Serius lah? Serius lah. Tapi aku dah pergi lah weh. Aku dah pergi dah. Kedai mata kau tu dia kata apa? Mata ni dah pecah. Tak boleh buat apa. Kena pergi tukar kornea syaitan. Tak ada. Takkan macam ni. Ini you bukan accident. Ini you pada kecil kan. Macam ni kan. Bukan. Pasal? Okey, waktu aku umur jajah 2.
Ha? Aku fight dengan berapa orang ramai tak budak-budak Muay Thai. Ha? Aku gaduh dalam budak Muay Thai dalam 400 orang. 400 orang fight you seorang. Aku seorang. Ha. Aku lepas 399 aku dah tanam ah. Asal you tak ada mati? Aku power setan, kau faham tak? Power. Sebab waktu aku berlawan tu, kau tahu aku berlawan kat macam mana? Macam mana? Aku berlawan dekat alam ghaib, alam lain. Habis Bukan kat alam nyata, bukan alam bumi. Maksudnya kat alam yang orang kata benda tu kalau kau nak tengok kena buka hijab. Habis empat tu orang tu macam mana? Jadi macam mana? 399 tanam, lagi seorang tu. Tak lepas aku. Sekarang dia dekat mana? I tolong dia. Dia bertepi. Setan tu. You tahu dia dekat mana? I tolong settle sebab bapak aku itu gangster paling besar dekat Malaysia. Daripada kau settle dia, baik kau settle kat mata aku. Lagi bagus. Aku benci orang kacau-kacau you sebab I do okay you kan. I tak suka orang kacau okay you. Okay, you slow sikit Aku tak dapat bantuan Baitumal. Tak, you sekarang ada listen okay you lah. Kal, mana ada aku tak dapat bantuan lah. Gila kau. Habis you pergi shopping kan. You masuk tandas laki ke okay you? Kalau aku masuk kalau aku pergi shopping sebelum aku pergi shopping aku nak masuk tandas tu kan. Aku nampak kau kat kanan. Aku tak masuk tandas. Aku terus tampar muka kau sekali. Lagi bagus aku tampar kau rendam kau dalam lubang jamban. Kau hajar punya soalan. Peri serius 18, 19, 21, 22 Tak. Asal ramai sangat pergi Jepun ada apa ni? Tak. Bini aku I dah janji dengan dia sebab time dia bersalin, dia cakap dia macam sebab dia nak pergi jalan-jalan lah. Lepas tu I cakap healing. Lepas tu I dah janji dia dekat dia. Lepas tu time ni banyak event nak pergi Sau. Nak pergi mana. Oh itu kau saja nak hadiahkan dia lah. Saja hadiah dia lah. Boleh. Tapi bila sampai Jepun dia mesti hancur punya. Satu kali I hantar dia 5 kali. Babi lah ni. Kau tahu nak hantar apa kerja kau? Barang nak pakai lama setan. Boleh. Jackie pula. Ya Allah silap pula nama. Peri. Yang kau dulu main motor tu, yang menang tu kau lawan siapa? Lawan dengan Acik Jeruk. Motor apa? Aku pakai Aspire, dia orang pakai Y. Kena dengan kau. Yang kau lawan siapa? I lawan dengan Abang Bijon lah. Abang Bijon siapa weh? Itu si gemuk tu. Gemuk tu mana pandai tekan gear bongok. Tu lah dia tekan-tekan enjin pecah. Memang tekan, kau tahu dia tekan ibarat apa dia tekan bumi mana boleh. Itu tayar pun boleh pecah. Biasa badan besar sangat. Tapi aku dah tahu dah kau boleh menang sebab kau ni budak motor kau lain. Sebab itu kau tahu pasal motor. Kau faham tak? Acik Jeruk lagi padu sebab dia badan kurus. Acik Acik Jeruk. Acik boleh. Aku nak buka game aku ingat dengan dia. Kau sabar jap. You buka dengan dia. You bagi dia kalah sebab dia. Baju apa ni weh? Pani Gali member. Biasa ni. Biasa. Tapi you logo kecil lah. Weh, kau nak logo besar mana? Besar bontot kau. Tapi ini biasa-biasa je. Biasa mana? Tengok. Bukan. You kan diorang Pani Gali member ada satu uniform untuk ride punya. Yang tu you tak mana? ada. Tengok. Meh, aku ajar. Aku ada. Mana kau punya? Mana ada? Madu, kau tak ada, kau cakap macam ada tadi. Gaya macam ada. Ni kau nak pergi mana tinggal kat aku ni? Tak, tanda jap. Kau bawa je lah. Main sabun jap. Sempat kau main sabun dengan aku. Tahu lah, tak tahu dah tengok muka macam. Mana pergi, weh? Sabar kejap, gila aku ambil ni barang kau. Kau ambil barang aku lah. Itu kotak apa banyak-banyak tau. Kau nak pindah rumah ke apa? Sebab sewa ni mahal sangat.
Ai. Ada lebih ya? Ki. Ri. No. Ada lebih ya? Apa lebih? Ada kasut. Kasut mana lah? Kau relax. Okey. Kau stand dulu handphone. Kau keluar dari bilik. Aku buka lagu. Kau buat gaya sikit pakai baju Ducati. Jap. I kencing boleh? Okey, kau kencing dulu. Aku cari kau lagu. Jap. Kau stand cantik bagi nampak. Bagi nampak full. Ya. I kencing jap. Kau kencing apa ni? Goreng ikan ke apa? I kencing lah. Jap. Asal bunyi macam goreng ikan ni? I kencing, betul kencing. Jap. Baru betul 24,000 tengok dia ni Kencing ke setan? Bukan tunjuk pun. Babi lah. Memang setan kau tahu dia ni. Babi lah. Memang tai banget kau tahu. Jap. Betul lah je oi. Kau ingat I tipu? Betul lah. Kau jangan tunjuk tai ke. Aku tak nak tengok. Macam mana? Okey, sekarang ni kau stand handphone kau cantik. Lepas tu Cantik. waktu kau bawa keluar, aku pasang lagu. Lagu baik punya. Nak joget lah. Pakai dress up cantik punya. Helmet kau mana? Tunjuk helmet sekali. Nak joget lah. Joget sekali lah. Ni aku tunjuk lagu baik ni. Okey, jap. I tukar surau jap sebab I pasang surau jap sebab I tak ada pakai surau ni. Okey. Kau dah ready kau beritahu aku. Helmet sekali weh. Dia memang tak basuh. Abang kakak dia memang tak basuh. Dia pakai tisu weh. Lap-lap sikit. Dia lap-lap Basuh lah. I pakai gun. Dia pakai gun abang kakak. Sabar abang kakak. Dia memang macam itu abang kakak. Tapi kena pakai helmet lah. Pakai helmet lah. Full punya. Nanti kau stand cantik punya. Ni boleh. Boleh lah mana. Kau janganlah tunjuk lagi. Spoil Nak buat surprise. Oh, jap. lah. Jangan tunjuk lagi. Kau stand dulu cantik kat mana-mana. Lepas tu nanti kau keluar. Kau buat style kau. Sabar jap. Aku cari lagu jap. Lagu. Jap. Lagu jap. Apa? Lagu. Sabar jap. Kau jangan keluar lagi tau. Aku cari lagu jap. Jap. Weh, dah belum? Tak, lagu you macam mana? Dia laju ke slow? Laju kau bawa je slow. Kau relax je. Ni kau tengok Okey, aku buka lagu kau terus masuk tau. Okey. Satu. Jap. Jap lagu. Jap kau sabar jap. Jap. Bangang you sekali lah. Apa aku nyanyi sekali? Joget sekali. Lain sekali. Kau keluar dulu. Dah, lain sekali aja. Okey, masuk. Apa cerita ni? Apa cerita tukar lagu ni? Weh, semat sial weh. Itu apa? Oyama Apa? Helmet ni.
Helmet apa? Ini ada barang ni. Ada barang si Perry ni. Memang gila-gila ni. Aku ingat dia pergi mana tadi. Rupanya pakai baju Ducati tunjuk aku. Syaitan betul. Punya dia cakap tak ada. Perry ada dua yang baju tu. Mana ada? Dia orang bagi satu je. Dan tu. Mana? MotoGP tahun lepas. Tahu mengah kau kan? Mengah. Bapak. Dah tak ada nafas. Sial. Perry, kita jumpa Sabtu nak? Sabtu? Tak. Ya. I take. Sabtu I pergi sound. So, bila kau free? Sekejap lagi lah. Jom lah. Sekejap pergi kepala otak kau. Aku kerja gila. You kerja apa? Security. Times Square. Times Square buat apa? Aku jaga parking. Bawah tu valet. Pakai valet tu. Kalau kau nak free. Kapan esok I support you. I pergi parking. I bawa ke desa aku. Serius ah? Betul lah. Akhir kau datang. Aku shift malam pukul 9. Habis you tidur awal-awal buat apa? Aku sembahyang semualah. Jumpa Allah. Jumpa main dengan anak aku semua. You solat full lah. Solat full. Baik lah you. Bukan baik pun. Aku cuba nak jadi baik je. Oh you cuba baik. Tu je. Maksudnya aku tak adalah baik mana. Tapi aku cuba untuk jadi yang terbaik lah. Sampai Bagus bila? lah. Bagus lah macam tu. Yang bagi rezeki pun siapa? Dia juga. Habis you kerja dekat mana? Mamak Kepala otak kau jaga parking setan. Orang kata you kerja mamak. Shift. Gila. Bukan chef. Gila kau chef. Bukan shift. Bukanlah. Habis you kerja apa? Aku jaga parking. Valet. Kita tak boleh tipu. Walaupun Cina ke Melayu ke India ke Pakistan ke tak boleh tipu. Tadi kau tak fikir waktu kau Cina tadi kau kencing aku. Tipu Kau kencing dosa kau tau. hidup ni. Kau ke Filipin lah. Aku punya bapak Filipin. Aku tanya bapak kau tadi. Kan campur. Bapa aku Filipin. Kan ada darah Filipin. Tu Filipin lah. Aku kerja chef hotel dekat Times Square. Oh kerja chef hotel. Tapi dulu I pernah jumpa you dekat Mamat kan? Mamat mana? Oh you sekarang sudah apa? Naik level lah. You kerja dekat Tak, kita bila nak jumpa itu je aku nak cakap kau. Jangan macam dekat. Esok malam boleh? Esok malam tak boleh. Tunggu Celeh balik lah. Kita jumpa kat kedai Celeh. Celik bila balik? Aku rasa dia balik Jumaat You rasa tengok flight betul lah. Confirm. Kata. Jumaat pagi ke petang ke malam? Jumaat aku rasa dia balik petang. Balik petang. Malam ah? Kita jumpa malam. Boleh tak boleh? Boleh nanti kau call lah aku. Habis ambil nombor mana? Dekat Google dapat? Nombor Nanti you? kau ambil lah. Aku hantar lah kat kau ni habis lah ni. Oh. Kena bayar? Bayar apa pula si setan ni? Mana tahu you kerja dekat hotel, aku baru kerja dekat kedai kecil-kecil je. Bayar hotel apa? Kau makan kat hotel kau bayar lah. King kacang, anjing kenai. Wait. You hotel tu boleh ketuk pintu? Mana? Masuk kau ketuk pintu jadi apa? Tak, you kerja hotel kan? Sebab biasa diorang hotel ada macam ni. Contoh ni hotel. Oh 200 lah. Oh boleh. Tak ada. Hotel aku tak ada. Hotel aku ni baik. Biasa baik orang kata you punya hotel ada. Tak ada. Kau jangan baca komen tu. Komen tu menipu. Komen tu nak melaga-lagakan kita. Weh, komen tu tadi I baca, itu orang dia baca tu takkan tipu sebab I tengok dia punya profile dia pergi Allah. Semayang. Sembayang tekan kotak. Allah. Tipu dosa. Betul juga, Ini abang betul dosa. Kalau you tipu I tak tahu nak cakap apa. Itu aku tak tahu kat situ ada apa. Aku tak ambil pot. Yang penting aku kerja.
Kau Tapi you bagi Weh, tahu. bukan kotak lah gila. Weh, tu bukan kotak. Yang dekat Mekah tu yang Kaabah. Alah. Yelah Kaabah. Orang panggil tu Kaabah. Khabar. Aku ingat nanti slow-slow aku nak ajar kau. Kau relax lah. Boleh. Satu-satu benda aku ajar kau. Kau relax. I memang tahu sikit sebab dulu I punya ex Melayu. Oh, ex kau Melayu eh? Dah nak kahwin dah, cuma family dia tak bagi sebab time-time tu kerja gaji baru 1,200, 1,500. Bukan, waktu tu kau tak sunat. Kau kena sunat. Aku dari awal sudah sunat. Mau tengok? Jap. Okey. Weh, jangan. Setan ni semua Aku berani, tak apa. I nak tunjuk bukti. Peri, nak potong kek tak? Dah 800k tu. Siapa 400k? 800k. Tak payah. Nak potong kek tak? Ada kek kan? Kau kena potong lah kat kita orang. Boleh Dah lah 800. nanti jumpa dekat kedai celak celik nanti. Celak kepala nenek kau celak. Main pakai sabut kau. Celak. Tu Celik. berada aku kau. Celik. Celit. Celak nenek dia. Okey, Jackie. Jackie pula. Ali. Peri Li. Kuang ajak lah you. Li, kita jumpa nanti kan. Nanti aku PM kau. You jangan main-main. You betul mau jumpa. You betul-betul jumpa. Aku punya masa tengok. Minggu Isnin, Aisyah, Selasa, Tika, Iwana. Banyak. Semua perempuan je apa cerita kau ni? Ya, I ada I punya list. Jap. Bini kau tak marah pula. Minta nombor bel siapa pula weh? Bini aku marah. You tanya dia beras siapa beli. Aku lempang dalam muka dia nanti. Air. Tak nak. Ni dah ada. Air dah ada. Weh, kau nampak ni? Banyak lagi. Dia nak pergi. Weh, aku tak nak. Aku tak nak air weh. Rezeki tapi ditolak. Weh, memang aku tak nak. Sebab air ni dah ada. Kalau rezeki membazir buat apa? Ambil je lah. Bukan weh, dah ada air. Kau tahu tak? Tadi ada orang beli air kat aku. Aku tak nak dah. You minum air, minum betul-betul. You Tak, tahu aku tanya sebab kau bel mana? Bel siapa? You tahu sebab kenapa you punya mata macam ni? Minum ketum terlalu banyak sangat. Bel siapa? Bet kakak aku Oh, bel tu kakak kau ke? Betul lah kakak kau. Oh, kakak. Weh, nanti betul weh. Nanti kita side by side macam mana? You boleh betul you boleh. Kau ingat aku tak pandai tekan gear ke apa? Tak, Kau ingat aku baru lagi daripada Mak Repit ni. Kita tak main motor, kita body. Aku rasa dia ni tak pandai tekan gear ni. Kau janganlah ajak aku fight. Badan aku kecil je gila. You berapa kilo? Aku 45. 45. Aku 80. Apa pula aku tak boleh lawan gila. Aku You kena boleh naikkan body tak? mass aku. You boleh you lagi cepat sebab dia ringan. Memang ringan tapi aku takut kau tak boleh baca game. Kau tahu tak mata aku ni kau faham tak? Aku takut bila aku cerita kau tak boleh baca game. Kawan, I ajak you main drag straight, bukan main kaprek. Corner. Kalau drag okey, drag boleh. So Ah. bila? Buka aku letak. Kalau you main drag main kaprek memang tak boleh. You memang langgar je tepi. Macam tu kan kita main motor standard. Ni. Y standard. Macam mana? Tak kita buat nak- apa pun. Keluar kilang punya. Kita buat macam ni lah. Kita main pacak ESPY. Siapa paling lama, siapa menang. Siapa kalah, bakar motor, bakar rambut. Nak bakar motor. Motor tu motor mak aku tu. Mak mentua aku nya. Kalau macam tu tak apa. Siapa kalah, siapa potong rambut botak. My Willy. Buat datang. Betul? Meh. Willy okey. Aku nak Willy daripada sini sampai Johor. Tak jatuh. Boleh? Sampai Johor tau. Kalah macam mana? Kalau potong rambut lah. Macam biasa lah. Kalau Jangan isi minyak. Sat. Okey. Kalau kita main dari celik Daripada punya terus ke besi. tak
Kedai celik sampai Tabung Haji, kita potong rambut. Kalau you nak sampai Johor, boleh. Siapa kalah, bogey. Buat live, buka live. Boleh? Daripada kedai celah, Ha. kita pergi Terengganu, lalu Ha. Kelantan. Ha. Lalu Kelantan keluar Sungai Besi. Masuk Besut, keluar Pontian, pergi JB. Macam bro. Boleh, tak ada hal. Buka, kalau kalah, siapa kalah, buka baju semua, bogey semua, buka live. Saya buka baju lah. Aku boleh buka sekarang kalau kau nak tengok. Bogey semua. Boleh? Ha. Kita start game besok macam. Okey, tak apa. Kita start game sekarang. Okey, kita Tak main, boleh besok aku kerja. Tak, kita main sekarang. Kita main sekarang. Kita main ni. Ni panggil apa? Mana? Okey, awesome. Awesome. Siapa kalah, buka satu. Okey, batang. Sampai seluruh okey. Okay. 1, 2, 3. Kepala otak. Buka. Apa hal? Buaya balik. Ni, nampak ni? Ni petir, setan. Petir kalau kena, apa jadi Bapak gunting kau. Buka. You jangan tak gentle. Tak Ini lah steady. gila, aku buat petir gila. Wan, you tak steady lah. Tak steady kepala otak kau, ni petir. Kau punya gunting. Gunting kalau kena petir apa jadi? Dengan kau terbakar. You ada belajar. Kau main petir ke tak main ni? Peti tu apa sebenarnya? Petir kilat. Bila hujan kan ada thunderstorm. Thunderstorm. You jangan speak English. I memang tak pandai. Petir kau pun tak tahu apa kau nak cakap dengan kau. Batu. Bukan, petir macam ni. Okey, hujan kan. Kalau ada hujan kan ada kilat, thunderstorm yang tu. Elektrik tu. Itu ni, thunderstorm. Itu bukan kita main batu. Tak ada, aku main semua. Okey, mai. Betul. Mai. Okey, batang. Okey. Awesome. Double kill lah. Nampak ni? Kau tak nampak dia apa? Okey, kau buat macam tu kan? Aku tangkap kau punya tu. Apa boleh buat? Tak. Tak, you tu kain kan? Betul, Bukan kain. kain. Ni bukan kain. Ni lori kontainer. Dia kepit tangan kau. Bukan tangan aku. Ini bukan tangan aku. Apa? Pisau. Bila kontainer langgar lori, pisau tetap tak Loli. rosak. Kejap. Loli tu siapa? Nenek kau punya nama apa? Loli. I'm Mr. Lonely. I have nobody. Oh my God. Cakap Loli pun tak betul. Nak main osom. Nak main Willy. Loli. Loli. I have Mr. Lonely. You punya bahasa English memang piau memang. Loli. Kalau lagi Loli. Lentom. Cross kat situ. Tak, kanan lembut. Babi dah kau. Berapa? Bulan lepas tu. Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Weh, aku nak random sekejap ni. Aku tinggal kau nombor telefon kat kau. Boleh. Tak ada. Boleh. Nice to meet you. Semoga dimurahkan rezeki. Rezeki you tidak putus. Seperti air zam-zam. Amin. Do a better for your family. And then have a good day lah. Okay, thank you so much, my brother. Okay, Perry. Take care. Nanti kita jumpa lagi ya. So you nak queue ayah. Q apa? You nak buang ayah. Bukan buang gila. Sekejap lagi kita jumpa lah. Besok aku letak nombor telefon. Ni nak letak mana? Nanti aku hantar lah kat kau ke DM. You hantar mana? Genti. DM ni lah. Nanti aku DM. Aku habis ni aku terus DM kau. Dia tak pandai lah. You tulis. Esok you post dekat GNT. Boleh? Betul hantar kat alamat rumah kau. Betul lah orang cakap. Abang kakak. Bangang ni bukan suka semua orang ada. Dia limited. Bila aku bangang tu dia tahu. Ni aku ada satu peribahasa kat kau. Kau nak dengar? Nak dengar? Sekejap. Okay. Memang kau ni elok kena dengar peribahasa. Sekejap. Tak semua orang bangang. Muka handsome. Bila muka dah handsome, dia punya bangang kau tahu bangang ni je apa? Bangang tu apa? Bodoh. Dia bukan bodoh. Dia bangang ni atas daripada bodoh. Dia kepala daripada bodoh
Tapi dengan sedap. Dia dengar sedap. Dia dengar dia tu apa? Macam mana? Loli. You respect sikit lah. I tahu aku punya bahasa tak pandai. English tak pandai. Bila naik kereta kena langgar Loli. Nanti aku PM kau. Okay. Okay, Bye. I nak take tidur. off your hat. I nak tidur. Alright, okay, bye-bye. Sekejap, I nak mandi jap. You nak tengok lah? Tengok Dah mandi. mandi aku tak tengok. Tak nak. Tadi ni mandi dia kencing pun dia tunjuk kat kita. Pencerita pun apa kakak? Dia kencing pun dia tunjuk kat kita. Dia ni gila apa? Kita kena side by side kat abang kakak dengan dia. Saya akan ajar dia. Biar dia tahu. Biar dia tahu kita ni siapa. Biar dia tahu.